Gambar-gambar yang korang tengok dekat sini semuanya menggunakan Ulanzi XL03 Spotlight ni. Pertama sebab dia datang dengan 4 level light, iaitu 1/8, 1/4, 1/2 dan 1/1. Dan tambahan dia ada continuous flash ataupun pocket light dekat belakang ni yang memudahkan korang gunakan untuk fill light ataupun korang nak gunakan as a block light. Dan macam aku personally, aku buat dia as a fill light untuk letak dekat bahagian shadows lah. Macam aku pernah ceritakan dekat korang sebelum ni, once kita tahu nak compensate light, then it's more easier untuk light the scene. Jadi Ulanzi XL03 ni korang tak perlu risau juga daripada segi shadow lens ataupun half light, disebabkan dia dah datang dengan version yang agak tinggi lah. Jadi dia dah solve the problem daripada previous version. Jadi kalau korang nak cipta ataupun create gambar-gambar seperti yang aku tunjukkan dekat sini, ataupun korang nak buat dia as a portrait shooting ke ataupun creative for wedding shooting ke kan, XL03 ni memang sangat-sangat boleh membantu korang lah on that kind of scenario.